kasih kepada semua yang ada kan. So, bersama saya ni ada Ketua WIP Datuk Mazlan dan Cik Bun, dia pemilik lah perempuan ni, dan juga Cik Syarizal. So program hari ni adalah kita nak meneruskan lagi semula untuk pemakluman program MBI Prihatin yang kita pernah mulakan pada waktu zaman COVID dulu dan kemudian terhenti seketika. Dan saya ingat mulai tahun ini 2025 kita gerakkan balik, tapi matlamat ni kita ada ubah sikit untuk kita really cuba mengurangkan tekanan kepada masyarakat atau mereka dikategorikan sebagai B40 atau miskin bandar, khususnya dalam kawasan Bandar Raya Ipoh. Itu matlamat dia. So itulah kita cuba mengurangkan keadaan itu. Macam ada pemilihan yang golongan B40 dah tu macam dia dah terpilih untuk mereka ni kita gunakan ahli-ahli majlis kita dan juga jawatan kuasa penduduk, jawatan kuasa penduduk kita untuk mengenal pasti di peringkat bawah. Jadi kita bekerjasama dengan ketua-ketua kampung, JPP masyarakat, JPP di bawah tu, dan mereka ada data tu dan kita bantu mereka. Ada yang mereka ni bukan miskin kekal, ada yang dia kategori mudah miskin, kan? Miskin bandar yang kita bantu. Berapa ramai tu kan? 71 orang. Untuk hari ini 71 orang. Yang kita ada pasti dalam kawasan Dun Hulu Kintar. Tapi Ipoh ni ada 12 Dun. Kita akan pergi cek-cek. Maksudnya lepas Dun Hulu Kintar ni, lepas ni lagi setelah Dun tu akan pergi juga. Akan pergi bergilir-gilir. Tapi Dun Hulu Kintar ni 71 ni bukan tu, ada lagi sebenarnya. Ramai. Kita akan pergi sikit. Kalau total semua daripada 12 Dun tu berapa ramai? Kita tak berani nak buat anggaran lah. Tapi bayangkan macam ni lah. Dalam 12 Dun ni kita ada lebih kurang 800,000 penduduk dah sekarang. 810,000 penduduk. Kalau kita ambil 10% saja, maknanya ada 81,000 orang. Untuk MBI baru-baru ni ada buat aktiviti persentuhan makanan, betul tak? Ya. Ada result tak? Dia ambil tiap hari tu macam mana? Dia kalau boleh itu aktiviti berkala. Memang ada kategori tiap-tiap hari lah. Tapi kita akan samplingkan tempat-tempat itu. Setakat ni dah ada result? Ada. Tapi tak boleh redahkan lagi. Not good for business. Lagi satu yang Okay. Yang ini baru Tesla dia letakkan kita underrated sebab memang kita ni satu masa dulu sekarang ni dikenali sebagai bandar kulineri, tapi tak masuk dalam senarai-senarai antarabangsa. Ya, contohnya macam senarai Michelin, kita tak masuk. Yang masuk Penang ada, KL ada. Tapi bila Tesla buat ini, dia bagus untuk memberitahu kepada dunia yang walaupun badan-badan penilaian antarabangsa makanan ni tak memilih Ipoh lagi, tapi sebenarnya Ipoh punya makanan ada setengahnya lebih baik daripada kualitinya daripada bandar-bandar yang mendapat penyertapan Michelin, especially macam Singapura dan betul tu. Tapi Datuk kan bila dia dah dapat nombor 2 tu, mungkin lepas ni ramai dah datang, tapi ada yang saya tengok social media, ada penduduk Ipoh yang tak puas hati sebab katanya nanti jalan lagi banyak berlubang. That is perkara biasa dalam dunia yang kita katakan masalah over tourism. Tapi macam saya katakan, isu over tourism ni kita akan tangani dengan sebaik mungkin lah. Ya, kita kerjasama dengan banyak orang dan kita akan cuba bangunkan kita punya infrastruktur, ya, untuk menangani kesan over tourism tu nanti. Hopefully Ipoh takkan berlaku lah, sebab kita pun bukan tinggi sangat tourism kita baru nak start. Petang-petang ni nampak macam hujan ribuan kan. Ada tak laporan kerosakan kemah-kemah peniaga, terutama peniaga bazar? Di bazar tak ada. Tapi kalau rumah tu adalah safe. Tapi kita dah bantu. Hari ini program Sentuhan Kasih ni di bawah MBI Prihatin. Maknanya di bawah Sentuhan Kasih ni, MBI Prihatin ni macam mana Datuk Bandar kata tadi, kita nak menghidupkan semula MBI Prihatin ni dan kita terus engagement kepada orang yang susah dalam miskin bandar, dalam Bandar Raya Ipoh ni. Jadi hari ini kita dapat kita mengambil 170 orang yang datang ini, lebih kurang dalam 70 keluarga, dan kita beri kepada 70 keluarga ini untuk dapat duit raya. Maknanya kita berbuka puasa bersama family dia dan budak-budak yang menerima lebih kurang dalam 70 orang. Matlamat kita untuk membantu masyarakat di dalam Bandar Raya Ipoh. Itu matlamat kita.
lokasi yang saya pilih di sini sebab apa? Ini adalah satu tempat yang pelancongan. Kalau dulu-dulu orang kenal night market ni. Jadi saya tengok bila saya satu hari saya pergi ronda-ronda, tempat ini sesuai. Kerana saya tengok di sini di bawah tempat Mr. Boon ni agak suram sekarang. Jadi kita nak minta juga pihak wartawan untuk mempromosikan ini. Kerana di sini hampir 89% peniaganya orang Melayu. Jadi kita tolonglah peniaga-peniaga di sini supaya dapat menghidupkan balik kawasan night market ni. Jadi itu pasal kita pilih tempat ini. Dan kita juga terima kasih kepada Cik Boon kerana hari ini membenarkan kita menggunakan kawasan ini.